Jadi kalau kita nak pergi, pada saya sebagai masyarakat antarabangsa, Malaysia tak boleh menafikan bahawa kita juga tertakluk kepada perundangan antarabangsa. Contoh, United Nations akan panggil kita setiap 4 tahun buat UPR. Kalau ada aduan-aduan, kalau dulu kan macam Komanggo ke buat aduan ke United Nations boleh panggil, boleh hantar reporter dia kan. Reporter dia datang cek, Malaysia ni buat apa dari segi hak asasi. So kita ni tertakluk kepada kepada kuasa dunia lah kata kan. Jadi seboleh mungkin kita juga harus menilai undang-undang antarabangsa itu yang selaras dengan syariah. Kita tak boleh nak semata-mata nak bawa mendengar dan menurut telunjuk undang-undang antarabangsa. Sebab kita ada nilai kita sendiri kan. Determination. Kalau kita dah buat kajian, contohnya dalam konteks ni, pengharmonian undang-undang antarabangsa dengan perundangan syariah. Jadi kita kena lebih mendalam lah.